Saya Izman Ruzi. Anda sedang menyaksikan Kongsi Kasih musim yang keempat. Yang pertama ni kita jumpa dengan bapa tunggal, 3 orang anak. 2 daripada anaknya ada kad OKU. Cuba sandarkan harapan tu pada anak dia yang bongsu ni. Tapi apakan daya, Allah lebih menguji kehidupan abang dengan anak beranak. Sumbangan daripada Paradise untuk Cik Rahim. Semoga ni dapat mengurangkan. Ini saya punya perfume. Ni saya meniaga yang perfume ni. So dengan meniaga ni lah saya dapat bantu Cik Rahim, bantu kat orang-orang sana luar sana yang memerlukan. So Biarlah Cik pakai untuk waktu puasa ke waktu raya lagi. Abang Abi ni dia adalah pesakit buah pinggang tahap terakhir dan dia kena dialisis setiap 2 hari dengar cerita. waktu makan tak teratur. Waktu tidur pun tak teratur. So pening kepala. Macam dia pening kepala. Rasa pada isteri saya ada tanpa dia tak tahu apa yang berlaku pada saya. Saya sayang awak.